Hampa cuba tanya dekat pencecah apa DAP yang ada lah ni, terutamanya anak-anak bangsa kita tu, hak yang apa, budak-budak Melayu, hak jadi baruah-baruah mereka ni. Hampa try pergi tanya mereka, Anwar Ibrahim tu yang naik dengan kereta dengan Trump bincang pasal apa? Mereka mesti cerita bincang pasal ni ya, apa, Gaza, pasal Palestin. Kepala bapak hang ambuh lagu tu lah. Tak ada satu ayat pun yang PM ni dia cerita pasal Gaza ke apa. Tak ada pun. Yang dia kalut sangat tu lah kali 1 trilion kita pergi sedekah macam tu saja dekat apa Trump, orang yang membawa kepada perpecahan dunia. 1 trilion duit Malaysia kita bila buat tentu. Wahal kita ada 34.2 juta rakyat Malaysia. Hang bagi seorang sejuta, tak habis lagi duit tu, tahu tak? Tak habis lagi pun. Maksud kata rakyat akan jadi jutawan lah. Tapi dia buat mai apa Trump ni, dia bagi duit tu nak abang kata kita jaga rakyat. Habis tu kalau budak-budak kita butuh, bahasa bergelok sikit. Habis nak kata apa? Sebab tu kita kena turun di jalan lah ni. Turun di jalan, bagi penerangan. Jangan duduk lagi dah di atas kerusi ni. Pi di jalan-jalanan. Kalau jumpa apa anak-anak walanon yang bangang ni, tengeh terus. Ni apa dia, ni apa. Pok-pok ni minta kedarah duit sampai lupa apa yang dah jadi dalam negara. Tengeh lah. Bertunggu bapak apa lagi. Betul tak?